Round yang ketiga, apa yang cuba dilaksanakan oleh Ilyas Izzy Ghazali? Saya rasa Ilyas Ghazali hanya tidak perlu mengambil risiko yang banyak kerana round pertama dan round kedua dia sudah mendominasi fight ini. Tetapi Fahri harus mencari momen yang besar untuk memenangi perlawanan pada malam ini. Ya, kedua-dua fighter tahu 3 minit ini 3 minit yang sangat-sangat panjang. Lagi kepada fighter yang tahu mereka ketinggalan dari segi poin. Kedua-dua fighter mempunyai daya tahan yang sangat tinggi. Fahri perlukan momen yang besar. Wah, begitu saja Ilyas Ghazali menggunakan teknik footwork untuk menjaga jarak daripada Fahri. Satu elbow. Adakah itu terkena ke muka Fahri? Satu lagi jumping elbow daripada Ilyas Ghazali. Terkena ke kepala Fahri Alamsyah. Cukup selesa Ilyas menggunakan kaki. Dengan ada elbow yang digunakan, kita masih lagi tak nampak elbow yang dilakukan oleh Ilyas ataupun daripada Fahri sebenarnya. Itu dia elbow, berbalas elbow di situ. Fahri memancing Ilyas supaya untuk melakukan banyak lagi tubukan. Adakah dia dapat menahan sehingga ke round nombor 3? Elbow yang dilontarkan oleh Ilyas Ghazali mungkin dapat menggugatkan sedikit perlawanan ini. Fahri dalam masalah besar di sudut belakang. Nampaknya Ilyas menggunakan dominasi dengan sorokan penonton-penonton yang berada di arena sukan Kuala Lumpur ini. Ada banyak elbow yang dilaksanakan serta tadi mengenai sasaran utama. Itu dia satu lagi elbow terkena ke muka Fahri Alamsyah. Satu lagi push kick masuk ke badan Fahri Alamsyah. Ini last 1 minit di round yang pertama. Satu lagi spinning, tapi berjaya dielak oleh Fahri Alamsyah. Cubaan satu lagi elbow di sudut gelanggang. Fahri Alamsyah perlu keluar daripada perangkap yang Ilyas Ghazali cuba memerangkap Fahri di sudut gelanggang. Satu elbow tepat terkena ke muka Fahri Alamsyah. Adakah Ilyas Ghazali dapat menghabiskan perlawanan ini? Nampaknya walaupun terkena tubukan berkali-kali, tetapi Fahri Alamsyah masih berdiri teguh. Boleh nampak ketahanan Fahri Alamsyah sangat-sangat kuat. Tapi beliau juga manusia biasa.